Yang masih kering terus. In 200 meters, stay to the left to Shah Alam, Klang, Ipoh. 200 meter lagi masih kering. Trafik ada belakang kan? Polis trafik Kita orang tadi masuk jalan ni. Lalu kat atas. 150 meter macam kering. Ni ya. Ni macam kering. Stay to the left to Shah Alam, Klang, Ipoh. Okay, Ipoh sini. Ni 1.6 km terus masuk ni. Jadi akan jam sikit lah sebab ada merah tadi. Tu tengok sesak. Sesak. Sekarang macam mana nak masuk jalan ni? Sikit sikit lah. Isi dah nak masuk. Jalan dah kat mana dah? Kena masuk lagi ke? Duk tangga ke? Kena terus Dari lepas. 1.3 km nanti pun boleh masuk kiri. Kat tangga. Tak kena masuk ke? Kena masuk sebab jalan ni akan habis kat depan tu. Mana tahu. Ni tang ni dah okey kan nak duduk. Dah pertama kali masuk jalan Sebab ni. dia ada tu besar kan dia punya petak dia besar-besar. Selalu lalu kat sana. Dari sini boleh. Tapi kalau kiri dia tak boleh. Kiri tadi dia kena masuk juga. Tak, kalau biasa jalan dia tak apa. Tak apa Dia masuk mesti jalan 3 ni. lorong. 3 lorong. In 1.2 kilometers, exit to exit Tapi boleh 219 jalan Subang pada depan Drive. sana. Ada jalan tu. Lagi 1.1 km lagi masuk kiri. Baik duk kira siap-siap. Lagi dah siap. Dia kiri mak yang ni lah. Baik kata nak masuk. Tak tu ada kira satu lagi. Ya Allah.